Whitey's Calavari di. Whitey's Calavari di. Atam. Whitey's Calavari di. Atam. Astis kala mona color white color mini. Iris Calavari di. Thank you. Mel, வணக்கம் மேல். வணக்கம். சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டேன். மீனாட்சி நான் மீனாட்சி இல்ல. இன்னும் நீ மீனாட்சி இல்ல? இல்ல. சருக்கு மேல் சருக்கு. சருக்கு. மேல் வெரி சருக்கு. மேல் நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன். நீ நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன். அரேஞ்ச் மெம்பர் போனியா? மோட்டர் இருக்கா உனக்கு? மோட்டர் ஆமே ரயனு கண்டரு யாரு இது செல்லரு ஆடி வியேசர் என் டீம்ல ஆடி அடே மாமுடி ஜாயிடு செங்கோடி செருமூர்ல. நீ ரேஸ் பண்ணியா? ரேஸ் வேணாடா. வேணா? ஏன் வேணா? அடே டேஞ்சரஸ்டா. டேஞ்சரஸ். டேஞ்சர் வெரி டேஞ்சர். அடே என்ன கறி டுடே? இன்னைக்கு கறி இல்ல. நான் டயட். நீ டயட்டா? சோறு சாப்பிடல. ஏன் டயட்? நீ பிரசிடு நீ சின்ன பிள்ளை. நான் சின்னது இல்ல. எங்க வெயிட் பிரபா 56. 46. டே குண்டு நீ குண்டு? நான் குண்டு இல்ல. கொஞ்சம் இல்ல என்ன அஞ்சலி யார் அஞ்சலி? நீமா உன் வைஃப் அஞ்சலியா? நானே வாடா. யாரடா சொன்னாடா Emel bila nak tanggal? Hari tu baru saya pergi 2 minggu lepas. Buat apa? Tadi jalan-jalan. You dengan siapa? Kawan-kawan saya, kawan-kawan KL saya. Tidur sini lah. Kenapa tidur cakap sama Ryan semua? Ryan ada KL kah? Ada tu dia ada mari lah. Ayah. Ada dia mari satu. Dia ada mari satu 2 minggu lah duduk sini lah. Dia duduk dengan kamu kah? Dia duduk sini sama saya. Ada makan lah, duduk ramai jugalah sini. Dia datang itu KL buat apa dengan kamu? Dia itu ada je member lah. Ada je member duduk sini. Dek. Apa உங்க அம்மா சேக? அம்மா நல்லா இருக்காங்க. உங்க அம்மா? அப்பா நல்லா இருக்கே. அப்பா இல்ல, அப்பா அண்டர்கிரவுண்ட். சாரிடா. வேண்டாம். பரவாயில்ல. When? Actually அண்டர்கிரவுண்ட் இல்ல. ஏன்னா அவன் போய்ட்டான். போயிட்டு. I know. When? 5 வயசு. 5 வயசு. 5 வயசு. So your mom already married? No. கல்யாணம்? இல்ல. நீ கல்யாணம் when? தெரியல. மாப்பிள்ளை இல்ல. No. Tak ada ganti lagi ke? Belum, confirm. Jangan telefon saya. Betul. Jangan tipuran saya. Betul. Saya tak ada awal lagi ke? Tak. Muka cantik tak ada awal lagi ke? Ayo, tak ada lah. Saya mau slow pilih lah. Slow lah. Slow lah. Orang apa mau? Orang apa pun tak apa lah. Tapi saya suka kulit hitam lah. Dia suka kulit hitam lah apa kagak? Kenapa? Okay. Saya suka itu kulit gelap-gelap sikit lah. Dia mel deh. Yang ni hitam color deh. ஏன்னா நான் புத்தே. So எனக்கு சாக்லேட் சுசு lah. You want hitam deh. ரொம்ப ஹித்தம் வேணாம். ரொம்ப hitam? ரொம்ப ஹித்தம் வேணாம் lah. கொஞ்சம் ஓகே. கொஞ்சம் கொஞ்சம். பார்த்தா? மாத்தா? பார்த்தோம். பார்த்து சொல்லுவான். பார்த்து என்ன பாடி பார்த்து சொல்லுவான். ஈடுபாடு பாடி இல்லவா அடிபத்தடி ஏறுவா பார்த்துவோம்.
Memang you mau kulit gelap sikit lah. Saya suka tu kulit gelap-gelap tan skin sikit lah. Sikit sajalah. Sikit lah. Tak ada banyak lah. Kalau Banyak sikit, pun tak apalah. Kena tengok hati lah. Hati kena baik tengok cukup hati lah. Ini Ha. kalau teka mata. Allah, sabar jap. Mana ni? I see man. Okay. I see man. Orang cakap tu lagu sedih. Itu lagu sedih. Biar je lah. Lagu sedih ke lagu apa, janji kita. Alah, bukan lagu ni kita buat main pun. I see man. Bro, this piece Yeah. Sorry yang di S7, thank you. Thank you, you. Arifin, piece tu mana? Lagu sedih. Lagu kan banyak sedih. Kita pakai je lah. Apa masalah? Lagu kematian ke? Manira deh. Diorang cakap itu lagu ni lah. Wan bukan faham pun lagu tu kan. Tak faham? Ha. Manira deh. Saya mana tahu. Dia tak tahu lah. Dia tahu itu lagu kematian? Saya tak tahu. Semua tak tahu. Saya tak pernah dengar tu lagu. Aduh. Aneh apa marah saya? Ijan doing. Kalau Dia macam marah tu, lah. Dia mana tahu. dia Sikit-sikit saya tak marah. tahu kan. Ha. Ini lagu friendship dah. Apa lu tahu? Ha. Jangan dah. Ini ada Pato bah. Inilah ada lagi satu lagu Aduh, ini sudah mati lah. Tak boleh lah. Okey, kita pasang ini sajalah handphone. Okey, sabar Sabar. Sekejap Sekejap. Mana ni? Kali mak. Baru on ke? Baru je. Baru 2 minit. Weh, lambatnya you on, Afsal. Sebab tadi saya kemas bilik. Apa ni? On! I say my on! Apa ini? Another. Ini lain ni. Tiger ni. Nadan. On! Apa ini? Yan! Fafalai! Di anda fafalai di. Fafalai congrats. Dia anda fafalai di one song. Wait Yang kucai this and song. On! This on! Anda tidur ke apa ni? Junam lagi. Siapa beli memang bodoh. Junam lagi. Siapa beli memang bodoh. Terima kasih semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan abang-abang kakak saya. Abang kakak, nak buka beg kuning tu. Tolong abang kakak bagi dia ni. Bagi dia 158. Bagi dia 160 malam ni abang kakak. Abang Azub kita bagi 5,000. Amin Syai kejap Dek, kejap Amin Syai kita bagi 1,000. Syafiq K kita bagi 1,000. Dialog kita bagi 1,000. Una Persona Kak Pernah bagi 1,000. Niza Kak Niza bagi 4,000. Centola kita bagi 14 juta. Memang kita bagi 16 juta. Amal kita bagi 14,000. Boleh tak banyak kat? Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan Allahu Akbar. Una Persona. Ni kata, Dek, lepas tu you kalau ni you baru bangun ke apa? Tak. Apa tu? Tak tidur lagi. Saya tadi tak boleh tidur. Lepas tu saya kemas bilik. Asal you tak boleh tidur? Boleh saya tahu? Tak boleh tidur sebab apa? Tak ada sebab. Sebab semalam saya tidur lewat. Lepas tu bangun lewat kot. You biasa tidur lewat Ya, baru-baru ni biasa tidur lewat. Oh, sebab okay, saya lately ni saya pergi gym. Lepas tu you pergi gym kan? Gym mana? Gym Sungai Petani lah. You jangan kepala tengok sebelah. Yap kucai. Kepala jangan tengok sebelah. Itu kawan-kawan lelaki ke badan besar. Tak ada. Ke? Saya selalu saya jalan, saya tunduk pandangan. Tunduk bawah kan? Kepala bawah. jangan cincang sebelah. Tak ada. Jangan kepala ini macam. Tapi kalau betul tu. Ijan doing. Oh, you tunduk bawahnya. Dia tunduk bawahnya. Saya tunduk bawah, saya tak tengok. Banyak baguslah. Banyak baguslah. Tak boleh kopi apa? Bateri habis. Apa?
Kalau you pergi mana-mana, you turun bawah ke? Saya mesti turun bawah lah. Saya tak daripada turun bawah. Tunduk depan pun mata tak ada pandang orang lah. You apa ini, Mel? You mau kutukan saya ke? So, kalau you pandang bawah pun nanti orang boleh tuduh you pandang sana lah. Yalah. Mana boleh pandang depan pun kena tuduh. Apa ini, Mel? Tanya soalan ini. Tak ada Islan. Tak ada baik tau. Kepala cincong. Okay, Mel, jaga diri. Saya saja ke bawa. Dah lama tak sembang. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga selalu sihat-sihat selalu. Jaga diri tau. Semoga buat yang terbaik dalam kepada kehidupan Wan ni. juga. Alright, buat yang terbaik dalam kehidupan ni tau. Okay, you too. Bye-bye. Bye, Okay. thank you. Bye. Mel ni best apa enggak? Dia boleh dia masuk kepala lah. Dennis Islan. Waktu awal-awal tu dia macam tak berani nak tanya. Dia macam segan-segan. Bila dah lama kenal, maksudnya dah rapat. Bukan dah rapat lah. Maksudnya dah biasa borak. Dia seronok macam tu. Boleh sembang. Boleh lah abang kakak macam ni je lah nak hidup. Belakang-belakang orang pun buat apa? Kan? Betul tak abang kakak saya? Abang kakak saya cinta. Yang tersayang. Yang tersohor. Lagi siapa? Usman ni siapa pula ni? Apa ni? Usman! Yes, yes. Kau buat apa ni? One match. Apa benda ni? One match. Jangan main! One match, come on. Osman! Yes. What you doing? What you mean? What you doing? Osman! Yes. Where do you stay? Come. Tengok abang kakak. Dia bahasa dia tak faham. Where do you stay pun tak faham. Itu si malas tu. Where do you stay pun dia tak tahu. Panas pula saya. Jat topi panjang. Jat abang kakak saya cari. Yang mana kita boleh. ما بيعرف يسمع. أنا سينوريتا. شبك انت؟ انا اليوم لحالي سينوريتا. شبك سكران؟ سينوريتا. سينيوريتا يس. سينوريتا. سينيوريتا يس. Where are you from? سينوريتا. Cheers. Hey, cheers. Gar. Fly, patutlah. Tengah fly. Patutlah. Tengah fly. Iman adalah mutiara. Fly betul. Patut dulu sembang ni. Ini. Apa yang ni ya? Ni mah apa? Kopi ke bubuih macam tu. Kopi apa buah macam tu? iPhone kopi. Panjang ke? Panjang ah. Ikan doing. Toki Azman. You from there. Bel. Sebelah pun panjang. Tengok. Dua panjang. I say Ben dia faham lah. Bel.
Guling. Bel. Kabut aku lah. Lagu pun dia main pasang tu, aku pun boleh. Nenek aku pun boleh. Nenek saya pun boleh. Alah. Panggil-panggil tak dengar. Macam tu nenek saya pun boleh. Besok saya suruh nenek saya live macam tu. Tak apa nenek buat lagu macam tu. Lepas tu nenek buka je lah. Dia buat prop ke. هلا Halo. Assalamualaikum. عليكم السلام Farah. هلا Habibi. Farah. نعم Farah. هتلعب Naam. هتلعب Namaste. Teruk belah pula. Teruk belah dia. Terus belah. Gentle. Assalamualaikum. Salam. Sihat ke kak? Sihat. Tak buat lawak kita kelak ni apa kak? Dah makan dah? Dah makan dah. Makan apa kak? Makan tom yum. Akak masak Tak beli je. Tak rajin beli nak je. masak. Tak rajin nak. Orang mana ni? Boleh saya tahu? Orang Perlis. Orang Perlis ke? Tok Kezman, terima kasih. Orang Perlis? Sis. Perlis kat mana? Kat Matayang. Kat belah-belah arau sikit. Mata Yang joking. Oh, duduk sana lah. La ilah, kebetulan. Oh, kira kita duduk kangak. Duduk kangak. Bukan kita lah, mak mentua. Boh. Awak bohong lah. Ni tadi kan. Kes masuk dah. Live one kan. Awal tu kata bini duduk Kelantan lah. Bini duduk mana lah. Bohong lah. Oh, kantor dah. Lah. Kira duduk tengok tadi live tadi. Alamak, kantor pula bang kakak. Tak boleh abang kakak, tak boleh. Oh, Ki duduk tengok. Lah. Yang Ki duduk tengok kenapa? Lah, Ki memang Baru suka saya duk- nak, baru Ki saya memang nak suka kencing duk Kis. tengok live one malam-malam. Baru saya nak kencing Kis. Ki kahwin nak gini? Baru 18. Oh, baru 18. Ni duk sambung belajar ke ataupun nak cari kerja? Ki sambung belajar bulan 9. Ki ambil jurusan apa? Dah beli nombor UPU? Abang ada nombor UPU lebih. Abang ada beli hari tu kat BSN. Dah Ki masuk KPTM. Tak, KPTM. KPTM. Oh, KPTM tahu tak? Tahu tak maksud dia apa? College Pro Terra Merempit. Abang pun dulu duduk sana ke? College Pro Bohong, Terra Merempit. KPTM. Tak ada bohong kan. Oh, ya ke? Lepas tu apa ni nak ambil jurusan apa? Ki ambil office management. Office Management. Office Management bagian HR lah. Tak tahu. Kerja office macam tu. Kerja office baik. Kerja office boy. Ni ada. Kat sini kerja office boy kalau nak. Hantar surat. Naik ESPY. Jap kucai. Kalau hamau lah. Tak apa. Weh, tapi Ki. Kat Perlis kan. Apa yang boleh beritahu tak? Hari tu dengar ada 8 orang kan rakyat Perlis. Berapa orang kan sekarang? Apa yang best kat Perlis lah? Apa yang maksudnya best lah kat sana. Maksudnya benda tu ada harum manis biasa dah. Itu memang orang tahu dah kalau harum manis tu daripada mana. Dia maksudnya apa yang ada kat sana yang special. Apa dia? Tak tahu lah. Tapi orang duk main sini duk makan ikan bakar macam tu je. Ikan bakar ni. Ikan bakar tu dah makan kat mana? Boleh tahu tak? Maksudnya Ikan bakar Kuala Perlis lah. Oh, Kuala Perlis tu. Oh, Kuala Perlis abang kakak dekat ikan bakar sana. Oh, yang kedai banyak-banyak tepi jalan tu lah. Kat tepi lek tu. Yang sebaris tu. Tu. Yang nak pilang kawi tu kan. Kita tahu Main lah. kita biasa pergi sana kat Kuala Kedah. Kuala Kedah? Kuala Kedah bukan kat Perlis. Bukan, kita biasa kat daripada Kuala Kedah. Oh, naik JT main Kuala Perlis? Nak JT dah sampai Kuala Perlis. Tapi ada ke JT Kuala Kedah main Kuala Perlis? Ada. Awak tak tahu lah. Bukan Pilang Kawi ke? Langkawi, okey dia tengok ini bot sendiri. Kita bawa sendiri. Boh. Betul.
Dah, Kis tak perlu dengar je. Ferry kolor-kolor Oh, tak. kolor kedua. Oh, Kis tak pernah dengar lagi tak? Ni tu bot yang kita beli kat ni beg kuning itu. Kat Tipang Payung. Hari tu beli kat beg kuning. Ni, Ada satu kena bot. kencing dah ni, kena kencing dah. Tak ada. Kencing apa dia. Lepas tu hang masak ke beli dia? Beli dah. Apa dah? Tom Yam. Beli je, kita tak masak lah malam-malam. So ni duduk rumah family. Maksudnya duduk satu family noh. Duduk dengan family. Ni awak tak tidur lagi? Tak tidur lah, baru buat live, sembang-sembang. Oh, sebab apa? Alah ni kalau rakyat Perlis ada 8 orang. Campur hang. Ni hang buat Perlis kan? Campur celis 10. 10. 2 orang lagi lah tak tidur. 8 orang dah tidur lah. Amjah! Siapa dia 2 orang tak tidur? Hang dengan celis. Celis tak tidur lagi. Ya. Oh, tadi Hang tidur dengan buat live kan? Dah. Rambut ada kutu babi ke apa? Duk ejah ada kutu babi ke apa? Dah, rambut dia macam tu. Oh, duk macam Tak tu. ada kutu lah. Kutu tak ada pun kutu, takut tak. nak naik. Takut ada kutu orang tu duk tanya. Tak ada. Duk sembang serang. Oh, so sekarang ni rakyat Kedah ada Ada 2 kata orang kutu tak tidur babi. lagi. 8 orang dah tidur ah. Tadi ada 4 orang. Kira abang adik dia dah dengan abang Ifan. Ada bawa habis live tadi pukul 3, pukul 2 lebih ni. Ada bawa tidur. Oh, lambat kira besok tidur lambat Kis selalu je duk buat lewat-lewat. Oh, buat lewat. Okey. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan saja. Jangan kacau-kacau. Ya, Jaga sama. aurat, jaga solat. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau abang ada terkasak masa minta maaf noh. Tak apa, Kis faham. Okey, jaga diri noh. Assalamualaikum. Bye. Salam. Alright. Kira on ni duduk pekalih. Kangat. Apa yang best ada? Nak ada apa? Biasa je. Rambut ni tak betul. Biasa je. Dah makan dah? Dah tadi. Makan apa dia? Tadi makan dah tadi. Boleh lepas makan tadi. Makan apa dia? Tak ada apa. Makan tadi. I say man. Kacau lah. Kan botak pula rambut dia. Terus kopi betul. Niza! Sis. Ning lah. I wouldn't go bees. Every steady stones. Try again. Hey. Dah jadi belalang pula 2 ekor ni. Dengan mata besar jadi apa belalang apa? Bercinta pula. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. Kat mana tu? Kat dalam bilik. Lewat tidur lewat. Sebab tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Ni Smoky ni DJ apa ni? DJ Bomba Nakaba Saraba. Uwas. And it's true. Nostra. And Baliana Bayana da. Rap. Trapapap. Assalamualaikum. Sihat ke bang? Assalamualaikum, Wan. Sihat. Bang sihat bang? Yang malu lah memang kediak. Asal nak malu pula bang? Lampu motor dah okey ke? Lampu motor mana? Yang RZO. Sis kantoi juga ke? Ayang, malu yang ni. Bang, saya ni tengah bawa ni. Baru lah lampu depan tercabut. Mana saya nak letak muka bang? Majal saya. Bang, lewat tidur bang. Meniaga. Meniaga apa bang? Abang meniaga apa? Affiliate. Abang jual filet beg kuning Ah, Jual apa tu?
Dah habis dah, baru habis. Bang, tak ada buat DJ dah ke? Tak buat dah. Ai, say dah berhenti dah. Tapi lalunya Noah datang support oh. Nuah mana? Noah mana lagi? Nuah sejarah? Ah, Hai, sis. Abang kakak, apa cerita ni? Nuah datang support? dia datang support. Aku ada lagi check dia. Ada. Ada. Bang, alang-alang tunjuk je lah. Kita orang pun nak tengok. Betul tak betul? Handphone mana lagi satu lah? Ambil kak. Benda-benda baik ni kena tengok. Alah, dekat handphone tengah live lah. Oh, handphone ni Noah. Tak ada. Dekat handphone lagi satu, dekat handphone ni. Sudah. Abang kakak, inilah orangnya. Inilah orangnya. Noah nakal tu, Noah sejarah oh. Oh, kaki juga dia bang Dia silent killer. Dia tahu-tahu. ISIS. Dia jangan klik, tahu-tahu. Macam tu. ISIS, man. Sudah. Tak payah abang, sampai nak green scheme tak payahlah. Ambil Matil, terima kasih. Lepas tu kak, dah makan ke abang? Dah makan lah? Dah. Makan apa? Ai garang je malam ni kak, asal. Abang sound-sound ke apa? Ai, walaupun fight baru fight. Walaupun fight abang kakak, patutlah bangga. Makan apa tadi? Makan ni apa singgang. Akak masak ke abang masak? Akak masak. Oh, pandai kak masak Oh, pandai. Saya chef. Ais, tak sempat cakap lagi. Dah bagi jawapan dah. Tak tanya lagi. Tak sempat. Akak chef ke? Tak. Saya chef. Terus angkat tangan tu. Saya chef. Malu lah cakap dengan orang kediak. Tak payahlah malu-malu. Nak malu apa? Selama ni joki kat atas tu tak malu. Lain tu lain. Kak, selalu abang kat atas tu joki. Tak malu pula. Saya tak pergi tempat-tempat macam tu. Yang tu semua sampah masyarakat je. Dengar tu bang. Dah tak dia dah. Abang dah tak buat dah. Tak buat dah, kahwin kan. Sebab abang tak buat dah bang. Sebab maksudnya macam mana abang sajalah tanya. Kalau abang nak kongsi-kongsi tak nak tak apa lah. Maksudnya macam mana pergerakan langkah abang keluar? Dia lepas kahwin tu memang sebelum nak kahwin tu kan tahu kan kita baru kahwin kan. Tahu. Sebelum nak kahwin tu memang ada niat nak berhenti. Tapi tak ada plan nak kahwin. Faham? Lepas tu ngam-ngam kahwin tu kiranya Tuhan dengar lah kot doa kita kan. Kita nak berhenti dunia ni. Kahwin terus berhenti lah. Oh, akak pun ni maksudnya akak pun nak abang berhenti lah. Tak ada pun. Dia tak ada pun cakap nak berhenti. Dia macam Sebab selagi dia tak ada income tetap, kita pun tak berani kan nak suruh dia berhenti. Takut dia tak ada income tetap. Itu memang duit dia cari Tapi makan. dalam masa yang sama akak berharap dia berhenti betul? Tapi ni Allah dah bagi abang orang kata ni dah berhenti berapa lama lah? baru setahun lah. Dekat setahun lah. Uish. Kira kental lah. Kira memang abang nekat lah dengan akak. Nekat lah. InsyaAllah abang. Tak ada masalah kot. InsyaAllah. Semua kalau abang niat tu orang kata niat tu tulus. Mesti insyaAllah. Ada jalan dia. Niat ada. terus. Niat tulus. Jalan terus. Hujan panas makanan rider. Hai sis. Walaupun lampu tercabut jalan terus. Saya nak buat set rompong punya. Saya cover-cover lah. Skru tu pula boleh potong kat situ. Potong pula si depan si Ryan hidung besar. Mana saya nak letak muka? Tapi dorang cakap dorang ada lah borak dalam grup Rezek. Dorang kata motor tak laju pun make up je lebih. Minta maaf. Number one, pergi balik. Serius, pergi balik kat Ang Abang. Saya pergi balik, lulus. Tak ada siapa orang berani pecut. Okey, tak laju, tak jam. Nampak? Dia okey. Dia laju. Jam. Apa beza dia? Kiranya okay, Wan sekarang dalam kategori yang tak laju, tak jam ataupun laju jam. Saya laju, tak jam.
Oh, tu level atas lagi lah. Level atas. Dia orang kira joki-joki. Badan saya abang kakak. Abang kakak kan. Saya badan joki. So bila badan joki saya dah biasa lah. Masuk gear 2, masuk gear 3, pulah balik masuk gear 1. Apa si celek tu? Si celek tu 3 kali jam panas. Tapi diorang cakap apa naik towing? Naik Balik towing. towing. Mana dia tu ChatGPT. Diorang boleh tangkap gambar lepas tu letak kat ChatGPT atas 4x4 siapa lah. Saya pergi balik bang. Saya ni jantel. Gila ya. Gila punya orang eh. Abang kakak duduk mana? Maksudnya KL ke Terengganu ke? Tengok muka. Kuantan. Baru nak bagi tu. Kuantan dah tahu. Saya dah tahu lah. Kak saya tahu Kuantan. Muka Kuantan ni, muka Jackie ni. Jackie TV. Jackie ke tu? Jackie TV. Ni Kuantan ni muka kalau muka. Tadi sudah tengok muka kan? Muka Jackie TV. Akak Jackie habis-habis tengok Jackie TV tu macam mana? Muka dia. Tapi dia macam sama karakter dengan Wan lah. Bang, saya dengar motor abang pun jam Apit! Tak. Dah lah tak nampak dekat sana. Jam pula tu. Mana nak letak muka tu? Apit! Jujur. Saya tak jam. Memang confirm. Tak jam. Rantai putus je. Akak pergi ke kak? Terengganu. Akak pergi? Abang bawa akak? Tak, dia pregnant. Tak pergi. Oh, akak pregnant lah? Alhamdulillah. Bila keluar? InsyaAllah bulan 2 atau bulan 1 lah. Tak dapat lagi due lagi. Next year lah. Next year. Alhamdulillah. Ush. Kelamin orang cakap. Yang penting abang motor jam. Tak payah sembang. Rantai putus lah. Dah lah tak laju. Jam pula tu. Entah mana-mana bengkel bangang dia hantar. Itulah. Berkawan tak ramai. Berkawan yang kawan-kawan circle. Apa tu kena kencing. Awal lagi naik towing. Okey, boleh saya tahu kat mana naik towing? Okey, kalau abang step dari Kuantan, kat mana? Bukit Besi. Dia gelakkan aku. Weh, lauk sial. Weh, sumpah lauk bang. Saya ni muka-muka biasa pun lepas dah pergi balik. Ni Bukit Besi. Abang pergi berapa orang? Dalam 70 biji kak. Oh, naik kip Abang naik kip Seorang je naik kips. Abang seorang naik kip? Saya dengan AZN Garaj. AZN Garaj ada ajak Wan tangkap gambar kan? Daniel, tak tahu lah. Mana saya nak tahu dia NZ Garage. Bukan dia datang kat saya. Bang, saya NZ Garage bang. Saya budak-budak ni tak adalah budak. Dia orang budak hitam skala. Ui, tak perasan abang. Tapi saya ada berhenti kat tepi tu. Lama juga. Sebab diorang heboh dekat dalam grup. Cakap orang dia ada sekali tangkap gambar hitam skala lah apa lah. Saya lupa lah. Kat mana lah benda tu? Kat tepi jalan tu yang sepanjang jalan lepas. Dekat bawah jambatan tu. Bawa. Tak, dia selepas jabatan tu tak? Bawah jambatan. Kalau bawah jabatan saya tak lepak. Saya depan sikit daripada jabatan tu. Wih, kira abang naik kip lah. Naik ada arah. Memanglah jam. RZ member kan? RSZ member. Datang kip. Gelakkan lah yang. Itu bini tak ada sebenarnya. Kak. Oh, akak tak restu? Tak. Oi! Jangan cakap. Wan sekali tak restu betul tak? Sumpah dia bagi. Lillah. You bagi kan yang? Tak bagi sangat pun. Dia bawa Velfire-nya angkut dia punya motor. Dia ingat apa tu 4x4 ke? 4x4. Dia naik Wildfire tu angkat 4x4. Angkat motor. Ya. Tak pernah dibawa orang, syaitan. Mana saya nak restu? Patutlah dia marah. Sebab naik Wildfire motor tu. Dah pergi naik Velfire, balik pun naik Velfire juga.
Tak apalah kak. Semoga alah abang seronok tu. Dah buat macam mana? Abang tak ada towing ikut? Ada, cuma orang kata apa, diorang balik lewat. Kita nak balik awal, motor jam awal lah. Tak apa. Kira abang sampai ke Terengganu tapi bobos lah. Bobos lah. Tak apa abang. Alah biasa tu kadang-kadang kena kat orang ramai ke kena. Biasa tu. Orang kata maksudnya alah itulah permainan motor. Jam. Akak sebenarnya restu tu. Dia rindu abang. Dia saja tu. Kadang-kadang bini saya pun sama. Waktu pergi okey. Dah sampai. Demam lah, itulah kan. Hai sis. Tiba-tiba demam. Lepas tu selama ni okey je pergi beli susu. Pergi beli susu pun boleh bergaduh. Percaya lah. Betul tak kak? Tiba-tiba tanya. Susu nak beli ni. Betul tak? Betul. Demam lah, itulah. Demam tiba-tiba sakit kepala. Tolong order. Tolong orderkan Grab jap. Betul kan? Time ni dia tak pandai. Waktu kita ada kat rumah macam-macam dia order. Tak apa, jaga order sekejap. Tak apa, you relax je. Kiranya semua bini-bini yang pergi ni semua macam gitu lah rasanya. Semua sama. Dia rindu kita. Dia nak. Lagipun kebanyakan bini dia bagi pergi tapi dalam hati dia dah ada satu sikit kerisauan. Ya, atas motor lah, dia jalan atas motor. Dia bukan cakap atas kereta pun. Tapi dia punya, orang kata dia punya tu kan lebih tinggi sikit kan. Dia risau lah. Wan pergi dengan geng-geng tu semua okey lah? Cuma Alhamdulillah okey. Ada singgah air buah bang? Saya nak, sebab ada story muka abang kat air buah, betul lah? Kat di Flora? Tak ada yang tak ada. Lepas tu gambar ni? Ada kat location dia. Ada? Ada. Oh, akak pun pantau kan daripada jauh? Mesti pantau. Tak ada maruah je. Oh, abang ada niat nak pergi. Oh, kira akak tu dia sambil-sambil find my phone, betul tak? Dia sikit-sikit call. Yang pergi mana tu? Kedai mana tu? Dia tanya dah. Kalau berhenti mesti tanya. Berhenti tu dalam 10 minit ke atas kan? 10 minit ke atas mesti call. Hello, asal berhenti lama sangat ni? Makan jap. Okay. Betul tak kak? Oh, kira kalau abang dipantau lah. Kalau tak mesti abang nak sampai di Flora, saya rasa. Ya, sikit-sikit ada orang hantar gambar kat dia. Sikit-sikit hantar gambar apa? Ada orang nampak kan? Ada orang nampak dekat tapak event apa semua tu dia hantar gambar kat dia. CCTV lah. CCTV bergerak ah. Oh, dah pasang ah. Mak Noah. Mak Noah? Noah, Muah Bella. Oh, dia CCTV? Kan, apa Mak Noah tu kan ramai CCTV bergerak. Weh, dia lagi dia rambut dia mesti on point. Aku pelik pakai je helmet macam mana? Buka je pacak. Yang paling penting tu rambut dari belakang ni lentik bawah tu. Ya, Dul. Lepas tu dia pakai balik. Dia buka je balik, pacak balik. Aku cakap apa benda orang tua ni pakai? Memang all money betul lah dia. I see, man. Okay bang, abang smoky saja kacau-kacau dengan akak. Saya pun nak naik dah saja seronok-seronok. Abang kak, semoga dimudahkan rezeki, mudahkan segala. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, saya gurau, gentle. Kalau saya ada terkasar bahasa ke, melawak melebih ke, saya minta maaf kat abang dan akak. Semoga dimudahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Semoga nanti dapat keluar baby dengan selamat, dengan jayanya, dan rezeki abang kakak tidak putus seperti air zam-zam Peace dulu kan. Peace. Sekejap ya. Okay, nampak cakap ambil tak? Abang, jaga diri tau, jaga diri. Semoga mudahkan rezeki Okay kak, jaga akak jangan stres-stres. Ingat baby dalam perut tu. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Hello. Ay DJ bomba nakabang selaba Iwar suas urus Inistra nestro nosa Nostras Nira. Bang, besok saya kena masuk. Okay, abang kakak boleh saya tahu tak? Nuah ni kira kaki apa? Nuah ni kira kaki lah. Hai, semen Nuah. Kaki rupanya kau. Aku ingatkan tangan.
Rupanya kau kaki. Kaki. Kantoi. Kantoi abang kakak. Kaki. Terkejut saya tadi. Hai, besok kita akan keluarkan benda ni. Kita akan tanya balik ke dia. Dia boleh jawab tak boleh. DJ Moki, Sudin Sawah. Kita akan tanya dia abang kakak macam mana. Oh, Noah support business online je. Oh, online Yang dia nak pergi tu offline. No, online kepala nenek dia online. Asal dia buat DJ tu online ke? Inilah orangnya. Kambang dulu. Hai, semen. Patut dia cakap jaga step. Hai, si. Bahaya. Noza. Kita cakap kacau lagi. Saya belum kompak. Bateri saya tinggal 6 Saya lupa charge power bank daripada balik hari tu. Sekejap lagi abang kakak pergi kat ni dekat Ryan Dekat Ryan ke, dekat abang kakak mana ke, Mel ke, mana-mana lah. Boleh? Yang mana abang kakak pergi support orang Panggil celai bukan ada pun. Sekejap siapa pula ni? Syap. Inilah orangnya. Patutlah nama Nuan Nakal dulu. Apa benda ni? Apa cerita kau ni? Aduh, serabut lah. Ada orang serabut lah. Nos trastes escos nascarbala caba. Sejarah uncle. Oh my god, you have viewers 18K? But think this is my my brothers, my sisters. Oh, that is cool. All my Okay. sisters and my family. This is all is my family. What is your name? I've never seen anyone with a viewer 18Ks, bro. Of course. What is your name? My name is Maria. I'm from Korea. Maria, dengarlah cerita. Maria. Guys, thank you for following. Oh my Maria. god. Your My viewers are God. coming to me. Maria, Hmm? where do you stay? What do you mean? Where do you stay? Where is the country? please Pasco? speak. I'm from Korea, but I live in Dubai. Where are Where you you from? live in Dubai? Mm-hmm. Wow. Hey, follow me. Dubai. I follow you back. You follow me? Mm-hmm. Oh wait. I waiting for my wife sleeping first. If my wife goes sleeping, I will follow you. Oh my god, that is so like totally nonsense. Kau macam dengan viewer kau. Kau cakap dengan viewer. Aku cakap ada abang kakak. Kau ngajar. Saya pun ada abang kakak saya. Alah. Gak lah. You ingat lagi tak orang kata? Hai! Apa Assalamualaikum. jerat ni? Assalamualaikum. Salam. Kat mana? Kat rumah. Ni yang bawah ni kat ni Mira ni. Rumah. Apa yang tiba-tiba aku ingat kau pula ni? Apa yang ingat ni? Hari tu kan kita live sekali. fikir sekali. Lupalah tu ramai sangat. Apa yang ramai aku dah lupa kau tahu tak? Apa yang terjadi? Ya ke? Ya, dah makan dah semua? Dah. Tak Alhamdulillah. yang seorang ni gincu-gincu kau nak pergi mana ni? Dia kalau dah masuk live TV lah. Memang dia kelang kabut pun. Kita tu. Tak asal dia nak pergi mana? Dia nak tunjuk cantik. La ilaha illallah. Nak pergi mana tu dia nanti? Saya nak pergi makan. Apa kena marah-marah? Saya nak pergi makan. Kau nak makan mana? Dia baru tadi dia makan spaghetti basi. Spaghetti basi mana kau beli? Dia beli petang tadi.
Sebangang ni makan beli petang. Makan pukul 2 pagi. Nah. Dia sepatutnya kau makan besok. Kau tunggu keluar ulat. Keluar ulat tu baru kau makan. Kenapa cantik. Nampak orang nampak kan? Bila dia macam ni, dia macam recognize. Kalau Sekali. Janganlah, tak mau. Aku nak sembang lah. Okey lah. Sekejap. Dia mesti, kalau cantik mesti bodoh. Macam tu. Kalau tak cantik, dia pandai. Macam tu. Kau faham tak? Sebab apa? Okey, sebelum kau makan, kau tak bau ke? Angang. Apa? Tahu, tadi bau. Lepas tu? Lepas tu bau dia macam okey. Bau dia macam okey. Lepas tu? Tak okey. Makan tak okey. So salah saya ke? Salah dia lah. Betul lah. Bukan salah dia. Salah hidung kau. Kau pergi operate hidung kau. Salah dia. Tak ada Mira. Jus apa nama ni? Bubu. Kalau korang ni lah. Bawa dulu saja kacau. Okey, boleh. Jaga diri Bubu kan. Semoga Mira. Semoga dia murah rezeki. Minta maaf kan kalau bergurau kasar ni. Serius. Bergurau je. Minta maaf tau. Kalau ada terasa. Maafkan tak? Aduh macam ni Bubu. Minta maaf ke? Suruh maafkan tak? Lagi aku backhand kau maafkan dia. Minta maaf Mira kan. Semoga dia murahkan rezeki. Murahkan segala urusan. Jaga aurat. Jaga solat. Semoga dia murah rezeki Kau dengar tu. Jaga. Okay, Assalamualaikum. Jaga diri. I see man. Dah lah kan. Sikit-sikit kita borak-borak je kacau-kacau. Macam tu je. Allahu Akbar. Ой-ой-ой, хала-хала-хала. Alamak, apa benda kau buat ni? Kau budak fly ke apa? Это очень много людей сидит. Shunam. Ванка, follow me please. Tak ada buat apa ni? Ванка, follow me please. Ya, dia apa ni? Shunam ke apa? Alamak, Shunam lagi. Dah invite orang Shunam pula. Tengok abang kakak kan. Dah invite dah, Alhamdulillah. Shunam. I see man, Shunam. Kenapalah budak-budak Shunam tak tidur lagi? Shunam lagi. Alamak ni. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Siapa beli emang dia? Tak. Alamak bajet dia. Sebut. Apa bajet ni? Ryan.